Apa yang anda lihat sekarang? Ini adalah keratan rentas batang gaharu yang telah dipotong, yang mana pokok ni telah diinokulasi selama 2 tahun dan kita telah potong, tebang dan potong kayu tu, dan kita boleh lihatlah hasilnya sekarang. Ni hasilnya adalah serpihan gaharu daripada batang pokok gaharu tadi tu, yang mana kita kena bersihkan bahagian yang tidak ada gaharunya dan kita hanya ambil bahagian yang bergaharu sahaja. Jadi kita panggil dia gaharu chip lah. Ataupun kita boleh buat arca sebenarnya. Kalau kita tak potong pendek-pendek kecil-kecil ni, kita boleh jadikan dia arca lah. Tapi kerjanya dah rumit, di mana kita perlu ukir lah, macam seolah kita ukir kan. Iaitu kita kena guna pisau pengukir tu untuk kita buang bahagian kayu yang tidak ada gaharunya tu sehinggalah sampai ke lapisan yang ada gaharu. Ni kita lihat pula, ni stok yang ada lah. Jadi stok ni ready untuk dijual. Sekian untuk kali ini.